Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Amila binti Ahmad Rupai dari SMK Pendang, PKG Pendang. Hari ini kita akan mempelajari matematik tingkatan 4, standard pembelajaran 3.1.2, menafikan suatu penyataan. Apakah maksud menafikan? Menafikan bermaksud menyangkal suatu kenyataan atau fakta. Bagaimanakah anda menafikan suatu penyataan? Kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu penyataan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai tilde P. Mari kita lihat contoh 1. Bentuk satu penafian tilde P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. A. 12 ialah gandaan 5. Penafian 12 bukan gandaan 5. B. 41 ialah nombor perdana. Penafian 41 bukan nombor perdana. C. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Penafian bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. D. 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Penafian 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Seterusnya, contoh 2. Bentuk satu penafian tilde P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan, kemudian tentukan nilai kebenaran penafian itu. A. 10 tambah 5 sama dengan 15. Nilai kebenaran benar. Penafian 10 tambah 5 tidak sama dengan 15. Nilai kebenaran ialah palsu. B. Faktor perdana bagi 15 ialah 3 dan 5. Nilai kebenaran benar. Penafian faktor perdana bagi 15 bukan 3 dan 5. Nilai kebenaran palsu. Seterusnya, C. 5 ialah faktor bagi 12. Nilai kebenaran palsu. Penafian 5 bukan faktor bagi 12, nilai kebenaran benar. D. 84 boleh dibahagi tepat dengan 8, nilai kebenaran palsu. Penafian 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8, nilai kebenaran benar. Kesimpulannya, nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.